Yang ni dah kali ke-5 saya dah sepatu reunion. Muka awak anda datang kerja pun tak ceria je. Kenapa? Belum ada. Polis tengah main PUBG. Haji, tolong saya, Haji. My second time. First time tu agak malu dan agak tak tahu apa diorang punya plan. Nah, tapi saya tak pernah nampak Pak Usul bawa isteri ke. Mana nak lagi? Macam mana kita lepas? Abang Jeb, Abang Aim semua bagi idea yang sangat cun. Saya rasa the new season lagi happening. Habis tu saya tak ada harga ke sekarang ni nak bercakap pasal negara kita? Sebut je sepatu. Mereka memang sudah ada kelompok peminat tersendiri. Betul kan? Embun pun takkan mampu. Nervous tu of course dan happy dapat bersama dengan diorang. So keluar malam abang. Ya. Gigit hidung kamu tahu? Diorang selalu panggil Nana. Sampai Jeb cakap, Nana masuk sepatu je lah. Saya asyik muka Nana je diorang panggil kan. Seorang je. Tak ada, ramai. Kalau kita bersama dengan pelawak-pelawak ni kan, kalau dia ada sesuatu atau seseorang yang boleh dijadikan bahan, itu mungkin akan jadi kelakar lah tu. Ni ada duit ke? Ada. Pinjam sekejap 50. Tak ada pun. Pandai. Ya. Dari dapur sampai bilik, sampai depan, satu album habis aku nyanyi. Aku juga yang seorang dekat sini. Allah, bukan main bosan lagi aku dekat sini. Bagilah. Apa yang kau terkeluar kat sini pinju tu? Ha? Anjing susah sangat masuk rumah sendiri. Ya, garang sangat no. Budak kacir lah rumah kau ni. Jangan marah sangat ya, muka dah lebam dah tu. Maunya aku tak marah. Ha? Engkau buat aku macam babu dalam rumah kau ni. Berapa hari kau balik sekali? Ha? Berapa hari kau balik sekali? Saya hari balik, yang saya balik ayah tidur, saya balik ayah tidur, mana yang nak perasan saya ada. Oh ya ke? Ha. 3 bulan aku dekat rumah ni, 3 kali je aku makan dengan kau tau. Dengan menantu. Naik kurus dah badan aku. Ha? Kalau dimasaknya tak apa. Kau bubur aku nasi bungkus. Ha? Hari-hari nasi pula dah. Nasi bungkus. Kau ingat aku mawas ke? Allah Akbar. Ya, tapi nak tanyalah. Terlanjur nak tanya ni. Saya ni betul ke anak ayah? Sebab bukan apa. Saya tak tahu dekat mana yang samanya saya dengan ayah muka. Perangai kau sama. Oh, perangai kau sama. Oh, iyalah. Aku daripada dulu memang tak suka dengan si Zara tu. Banyak kali dah aku cakap dengan kau. Engkau tu ketua keluarga. Patutnya kau kena menjaga. Ha? Ini tidak. Engkau biarkan rumah tangga kuda kacir. Harap aja rumah besar. Tapi kosong. Kosong. Bagi dia ruang bercakap tak berhenti tu. Ya.
Ya, jangan macam tu ya. Si Zara tu dia kerja ya. Dia pun membantu keluarga ni juga ya. Alah, engkau ni janganlah nak bedek aku. Engkau kerja-kerja jugalah. Tapi janganlah sampai rumah tangga terabai. 6 tahun kahwin. Anak pun tak ada. Sampai anak pun aku nak kena ajar ke? Tak payahlah jauh sana. Saya pun tahu. Tak ya, yang tak ada anak tu bukannya apa-apa. Sebab dia kata dia nak relax. Dia nak relax, duduk kompleks lah, relax. Relax. Ha? Tak payah layan ya. Melampau Ya, tapi saya ada bawa makanan ya. Ayah, sabarlah ya. Saya lalu dah aku nak makan nasi bungkus satu. Tak lalu dah. Tak, dia bukan bungkus. Ini pack. Ya. Ayah janganlah menekan sangat. Si Zara tu sebenarnya baik ya. Dia tujuan dia untuk jaga keluarga je sebenarnya. Lagipun Zara tu cantik. Cantik tak cukup. Pada saya cantik dah cukup dah. Patut rumah tangga kau kucak-kacir. Tak boleh. Aku ni bela kau daripada kecil, kau tak tengok macam mana aku bela mak kau? Bela apa? Mak pun lari. Alamak. Aku bela. Ayah ni pun tak kahwin dengan mak pasal mak tak dapat bayar ansuran kapet ni. Pasal itulah dia suka aku. Kau jangan nak cerita pasal mak kau. Yang dah mati, biarkan mati. Yang hidup ni. Dah, Yan. Dah, mari kita makan. Dah, mari kita makan. Dah. Masa pun tak banyak. Dah, mari kita makan. Kalau kata hotel tu, lobi tu dipenuhkan dengan pokok-pokok, ada pula kucing ke apa. Dah macam zoo pula. Letak. Cik Razi, saya ada buatkan air sikit. Alhamdulillah, awak ni macam tahu-tahu je saya perlukan seseorang. Zara dah makan nasi? Dah. Saya kalau tak makan nasi sehari, saya lemau tau. Ya? Ya. Oh, saya pun macam tu juga. Kalau tak ada awak, saya lemau. Tapi alhamdulillah lah, sejak awak kerja kat sini saya rasa tenang sikit saya. Banyak kerja-kerja yang saya tak boleh selesaikan, awak dah boleh handle semua ni. Tapi kita punya hotel ni perlukan kita punya pengubahsuaian. Itulah, memang kita kena ubah suai banyak benda. Tapi jangan risau, saya ada seseorang yang boleh membantu kita untuk mengubah suai. Mengubah suai hotel kita. Okay. Nanti besok dia datang. Nanti bila dia datang, kita akan berjumpa dengan dia. Okay. So apa-apa pun saya nak keluar dulu. Awak buat kerja jangan terlalu lewat sangat ya. Okay. Ingat awak tu ada suami kan? Ya, baiklah. Okay. Suami lebih penting daripada kerja. Okey? Ya, apa-apa nanti kita jumpa lagi. Okey? Saya nak cepat ni. Pelbagai hadiah menarik menanti anda. Jangan lupa jawab soalan mingguan di laman sesawang yang tertera di kaca TV anda. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi Zara. Sayang. Hei.
Hari-hari balik lewat. Hari-hari balik lewat. Sayang, kan balik awal ni? Awal apa? Pukul apa dah ni? Awal pagi? Alah, dia buat kelakor pula. Sa. Apa ni? Kenapa? Tak. Zara. Tak ada apa-apa Zara sebenarnya. Zara. Sikit-sikit lah. Zara, alamak. Kejap. Rest dulu. Zara tahu kan, sekarang ni ayah ada sama dengan kita. Ayah bising lah, baby hari-hari tengok Zara balik lewat. Abang dah standby tidur pakai kain plekat. Tahu-tahu, tunggu balik pagi, plekat je selimut je. Abang, sayang. Kan Zara kerja. Saya tahu kan kerja Zara macam mana. Habis masalahnya kerja Zara kat rumah siapa nak buat? Takkan nak peluk ayah? Zara bukan tak tahu. Kita dah berapa tahun kita kahwin dah. Anak pun tak ada. Aduh. Bila tidur kan pakai bedak sejuk, pakai baju kelawar. Keluar lawa-lawa. Aduh. Tolonglah Zara, jaga sikit. Jangan, tak ada macam ni lah Zara. Senang kita settle macam ni. Zara berhenti kerja. Dah habis cerita. Berhenti kerja? Berhenti kerja. Sayang, kan dah janji. Alamak, lambutnya. Dia macam ni. Masa kita awal-awal kahwin, kan saya cakap boleh kerja. Boleh kerja sampai kita dapat anak. Tapi masalahnya abang tak tahu macam ni jadinya. Kalau betul macam ni abang tak bagi. Biar abang je yang kerja. Siang malam dekat luar abang kerja, dekat malam abang kerja. Kerja apa bang? Kerja apa bang? Nah Zara, ayah bising lah Zara. Ayah tak ayah membebel. Lagipun kerja kan kita boleh cari lain. Biar abang je yang kerja, biar abang je yang uruskan. Zara lepak kat rumah, buat macam ni lalu lawak, tunggu abang balik je. Zara penatlah kerja. Zara, diam. Kenapa? Atas mata ada kumbang. Diam. Oh, bukan. Make up. Sorry. Main lah. Tak, dah lama tak gurau dengan Zara macam ni lah, kan. Abang pun rasa boring. Rumah tak besar. Rumah tapi still kenapa masih terasa kosong? Rumah besar. Lepas tu? Zara kenalah. Ni Zara tahu kan, abang memang tak boleh seorang-seorang. Ya, kan Zara dah balik. Masalahnya dah pukul berapa? Dah pukul 3 abang tak dah. boleh bagi macam ni. Mood tak ada. Abang bukan morning person. Aduh, Zara malas lah nak bertekak. Zara baru balik kerja, penat tau. Banyak kerja dekat office tu. Nak tahu masalah Sarah je. Masalah abang? Dah lah, macam ni, senang cerita. Cerita banyak awak tak guna, nanti jiran dengar kita gaduh. Meh, tidur. Mana dia ni? Tak sampai-sampai lagi ni. Okey. Allahu Akbar. Hai, halo. Saya rasa awak yang saya tunggu-tunggu. Ya, saya Andy. Oh, Andy. Saya Andy. Ya. Bagus. Nice place. Place. Yes. Awak yang apa ni yang kata nak datang ni? Ya. Yang mengubah suai hotel saya? Ya. Saya interior designer. Yes. Saya orang ni. Cik Andy. Interior. Ya, bukan interior. What? Interior. Tak. Di tempat saya panggil interior. Saya orang Melaka. Oh. Okey. Tolong jangan betulkan saya. Saya tahu apa yang saya cakap. Okey? Ya. Yes. What do you want? Jadi awak orang yang saya tunggu, Encik Andy. Ya. Interior. Ya. Boleh saya tahu apa tema untuk pengubah suaian di hotel awak ni? Saya tak nak jawab.
Saya tak nak jawab. Kenapa tak nak jawab? Nanti awak kata saya membetulkan awak. Tak apa-apa. Kali ni awak boleh jawab. Apa tema yang awak nak buat? Sebenarnya saya nak jadikan hotel saya ni tema dia hitam putih. Hitam putih. Hitam putih. Yeah. It's easy. Saya akan letakkan kuda belang 3 ekor dalam ni. Kuda belang. Okey? Boleh? Bagus. Kalau macam itu awak cari apa? Saya ada benda yang saya nak tunjukkan lah. Ui. Ini saya akan gunakan. Macam mana boleh ada dalam ni? Ini untuk dinding-dinding supaya bunyi tak keluar. Tak keluar. Ya, Bagus. ini dinding-dinding. Jap, saya tengok lantai apa semua. Okey, good. Kenapa awak nak tukar lantai ke? Bukan. 3 Okey. meter. Alright, Cun, 3 meter. Dah boleh sokok. Tak boleh. Ini hotel. Ini sini. Awak jangan takut. Bukan, awak, saya... ni. Saya kenalkan awak. Zara staff saya. Zara, ni Andy. Zara! Andy? Zara! Allah Akbar. Zara! Wow! Boleh ke depan? Wow. Daripada dulu Zara memang suka jam Oh, memang suka jam? Oh, memang suka jam. Kebetulan saya pun suka jam. Jadi dah terlanjur dua-dua suka jam. Can I jump to your heart? Dulu sebenarnya saya kenal dia lama. Saya belajar di University Oxford. Oh yeah? Ya, sama dengan dia. Relax. Saya ambil kos. Awak ingat tak kos apa yang kita ambil dulu? Kos apa Saya pun lupa. You tak ingat Kos I Really Miss You kot. Cik ni saya Ya. Sebenarnya Zara, mungkin awak dah terlalu lama tak jumpa dia. Ya. Zara telah pun berumah tangga. Dah berumah tangga? Teka. Bukan saya. Ya. Elok ke suami itu? Elok ke? Comel. It's okay. Macam teddy bear. Ya. So dia akan membantu saya untuk desainkan hotel awak. Ya. Zara akan membantu awak. Jadi saya sila duduk dulu. Duduk kita akan bincang. Silakan Zara. Ya, sila. Sit down. Sit down. Come on. Alright. Ya. Come on. Alright. Come on. Okay. Alright. Jangan gelojos sangat ya. Yes, Jangan gelojos sangat. Yes, I know my job. I know you are inti career. Yes. So ini apa yang saya bayangkan untuk desain dalam ni. Saya ingat saya akan ubah kepada desain istana. Oh. Yes. Okay. Istana cinta kita. Banyak pula. Boleh Ya. Boleh. Anak anda mempunyai bakat untuk membuat lawak? Anak anda ingin menjadi seorang pelawak? Sempena cuti sekolah ini, jom sertai Uji Bakat Raja Lawak Junior 2019. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti yang tertera. Lokasi uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bermula pada jam 8.30 pagi hingga 2 petang. Untuk maklumat lanjut, sila ke Facebook dan Instagram Zone Lawak. Jumpa anda dan lawak anda di sana. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat
Mana Zara ni? Hari ni anniversary pun dia lupa ke? Dia betul-betul menguji kesabaran aku ni. Bunga ni 3 bulan punya gaji aku beli. Aduh, siapa nak makan ni? Ni siapa? Okay, Antar minum. Ni. Bila pula aku order kafe Bali? Ya, terima kasih ya. Giginya cantik ya, bukan Dracula ya taring-taring gitu. Ya. Sudah masuk. Ada. Tanya orang masuk. Kalau tak salah saya, Lokman kan? Siapa ni? Saya manager hotel yang bekerja dengan Zara. Oh, J. Siapa? Razi. Cik Razi. Tempat isi saya. Ada apa ni? Oh, saya ada majlis rasmi. Oh. Sebab nak happy anniversary saya dengan Zara. Oh, tahniah. Dah salam rasanya tadi. Ya ke? Zara tak datang lagi? Belum lagi katanya. Tapi saya dah beritahu dah. Saya dah booking lama ni. Nak booking tempat ni susah tau. Ya juga. Saya baru teringat. Zara masih dekat office. Dekat? Saya dah suruh balik. Dia tak nak balik. Dia kata dia nak siapkan kerja dia. Lepas tu pula, dia bukan kerja seorang. Dia dengan kawan lama dia siapa? Andy. Ada kawan lama? Andy nama dia. Dia kerja ke reunion? Tak. Itulah, saya suruh balik. Andy? Asal familiar nama tu? Itulah, saya pun tak sangka pula dia orang tu kawan lama. Jadi itu bila dah jumpa tu bukan main mesra lagi. Dia orang tu berdua kan. Saya pun tengok macam bagus ni. Boleh biarlah ke. Andy. Apa tu? Kenapa awak buang? Andy. Tak sabar. Tak ada apa. Dia orang tu cuma mesra-mesra je. Bukan ada apa. Buat kerja. Tak apa. Awak marah ke? Kalau tak ada marah kan. Macam tu. Ni lagi tak padam. Tak apa. Awak sabar. Cik Oman. Sudahlah. 3 bulan hari-hari tengok gambar sampai sekarang bodoh nak baca. Tahu aku ni sekolah tapi sebelum sok abang putih. Buat apa? Orang sama tak payah kahu. Mana salam kau? Assalamualaikum, Pak. Balik buat macam ni, perangai. Yang muka macam tak cukup kalsium tu kenapa? Panjang lagi moncong tu. Ya. Macam mana dinner? Zara tak datang ya? Zara tak datang? Astaghfirullahalazim. Ke mana budak tu pergi? Kalau saya tahu tak payah cakap dengan ayah. Engkau ni, bini kau pergi mana pun kau tak tahu. Daripada dulu aku dah cakap, jangan kahwin dengan budak tu. Kau degil cakap aku. Habis, nak ikut pilihan ayah? Habis pilihan siapa lagi? Kahwin dengan budak macam senandung tu. Apa nak cakap tak tahu dah. Gua-guanya dah kerti masak dekat rumah. Ini tidak. 3 bulan dekat sini, 3 bulan aku balur nasi bungkus. Zara, sebelum tak ada macam ni ya. Tiba-tiba perangai dia macam ni pula sekarang ni. Aku dah cakap kau temuakan sangat bini kau manjakan sangat. Entah-entah dekat luar tu ada jantan lain. Ayah, astagfirullahalazim ya. Saya pun terdetik juga macam tu sebenarnya. Tapi takkan Zara sanggup buat saya macam tu ya? Habis? Assalamualaikum. Sayang, I datang tadi you tak ada. I'm sorry. Tak nak. Gelilah aku tengok. Awak pergi mana? Saya ada kerja dekat office tadi banyak. Awak tahu tak hari ni hari apa? Tahu, anniversary kita kan. Then? Apa masalah awak? Awak ingat senang ke saya nak booking nak sediakan semua untuk awak? Langsung awak tak hargai. Awak ada benda kan yang lebih seronok dekat office kan? Tak ada. Saya minta maaf. Okey? Minta maaf. Hari raya lah. Marah lagi. Tak cukup.
Bukan itu nak cara ajar bini, marah lagi. Boleh hentakkan kaki sekali. Aku pula yang geram aku tengok ni sekarang. Awak kalau tak suka saya, cakap. Jangan buat saya macam ni. Jangan buat saya macam orang bodoh kat rumah ni. Janganlah cakap macam tu. Awak tahu tak? Rumah ni rumah awak. Bukan ofis tu rumah awak. Dah kahwin buat cara kahwin. Saya minta maaf, okey? Alah, tidur pun jarang-jarang. Aku dah cakap engkau dah. Pasal tu tak nak bagi surat kat engkau. Dantah ada jantan lain kat luar agaknya. Ayah! Hei, asal jadi seorang ayah saya? Semua yang saya buat dekat rumah ni tak kenalah. Habis awak nak kita sokong panggil awak tu? Pakai buruk awak tu, kita sokong kau. Zara kerja tau. Sebelum aku lempang kau naik. Kau belah. Hentak kaki tu, hentak kaki. Macam masuk. Bapak. Ni bapak kau. Macam ni kalau nak ngajar bini. Ini baru betul. Ni cara dia ni. Tapi kau ni. Saya rasa bersalah lah ya marah dia. Sebab saya sebenarnya saya tak pernah marah dia tau. Kau dengar cakap aku ni. Besok, kau pergi tempat kerja dia, kau ngintip. Mesti dia ada lelaki lain. Kalau dia betul ada lelaki lain. Kenapa ya? Kau ceraikan je. Oh, ya Allah. Ya ke ya? Habis kau nak tunggu apa lagi? Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira. Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Biasa, tiada manusia yang sempurna dalam dunia. Ya. Relax. Ini awalnya ini sampai. Cik Razi. Bagus. Okey. Macam mana kita punya perancangan kita? Hai Zara. Hai. Kita duduk dulu. Ya. Silakan. Boleh. Oh ya. Kenapa saya punya tu? Plan yang saya nak tu. Plan. Okey, tak saya tadi cakap bila masuk berdua saya tak nampak awak, saya nampak dia saja. Sorry. Okey, sebenarnya macam gini. Kalau melihatkan kepada plan saya ni Encik Razi saya akan letakkan di dinding ini semua warna putih. Putih? Semua putih. Okey, di bawahnya pun putih. So elok untuk Encik Razi untuk mengingatkan kain kapan nanti ya. Ya. Awak dia betul. Saya berkarya. Saya berkarya. Ya. Sekejap. Saya ada... Yes. Oh, ada panggilan. What? Ada panggilan. Sekejap ya, saya... Halo? Apalah. Ya. Okey. Awak kat bawah ya? Sekejap, saya datang ya. Encik Razi? Ya. Tinggalkan saya berdua ke? Sekejap. Betul ni tinggalkan berdua ni? Betul? Okey. Okey, Zara. Ya. Wow. Saya agak penat lah hari ni. Letih sikit. Penat. Kenapa? Apa? Kenapa penat? Sebab
saya duk memikirkan awak seharian. Ya. Awak tak fikirkan saya ke? Kita nak bincang apa tadi? Wah. Tak diangkat ya? Tak apa. Tak, sebenarnya saya memang dah siapkan dah plan untuk renovation hotel dan juga office ni. Tapi saya nampak awak macam lain lah hari ni, Zara. Kenapa ya? Tak ada apa. Tak ada apa? Saya okey je. Betul? Betul? Saya melihat mata awak seperti melihat diri sendiri. Kita kenal lama, Zara. Masa kita belajar di Oxford dulu. Ya, kita selalu keluar sama-sama. Awak ingat tak kawan-kawan kita yang lain? Seperti Nazim dan juga Osman. Kali ini kita. So, saya boleh baca awak. Kita kan BFF. Kita BFF, Zara. Awak tak boleh tipu saya. Saya boleh tahu awak ada masalah sekarang ni. Saya okey. Kenapa? Marah ke? Tak kan? Tak, kalau ada masalah, awak boleh cerita dengan saya. Saya sudi mendengar. Andy, saya tak ada masalah apa-apa. Yelah, cuma kadang-kadang masalah kat rumah tu kan semua orang nak masuk campur. Saya pun sayang. Siapa ni? Seronok Seronok berlumang dengan maksiat Sayang, you cakap apa ni? Cakap apa? Kau buat apa ni? Saya kan tengah kerja. Awak nampak kan atas meja ni? Kerja berdua ke? Wait. Padan. Saya tak tahu apa ni. Kenapa ni? Saya tengah bincang kerja dengan dia. Awak siapa? Aku suami dia. Ish, dia ni. Sayang. Kalau ikut hati aku kan, masak kau ni. Kau buat apa kat sini? Sayang. Betul lah kata bapak aku kau ni perempuan murah. Betul lah kata bapak aku. Apa ni? Wait. Patutnya kau ni senang ni maju. Relax, benda boleh settle. Saya tak tahu apa ni. Kenapa awak cakap macam ni dengan perempuan? Jangan cakap macam ni. Jangan cakap rumah tangga aku kan. Sayang. Dah, Andy, dah. Macam mana boleh terlepas ni? Uish. Dia ni bini orang. Punya banyak orang dalam dunia ni. Kenapa bini orang juga yang kau nak kacau? Ini suami dia lah ni. Habis suami apa? Dah. Dengar dulu. Awak asal backup dia? Saya bukan backup dia. Jangan gaduh ni office, malu. Tak kira dekat mana. Habis kalau office, halalkan benda tu. Benda tak elok boleh halalkan. Apa yang saya buat? Saya kerja. Dengar dulu, apa benda hangnya, benda. Jangan menuduh. Kau ingat saya apa? Betul tak? Dah. Aduh. Dah. Baik kasut. Nampak perut? Rambut macam ayam melepas belaga kau sini. Laki dia. Macam gini ke laki dia? Perangai. Habis kau nak macam mana? Dayus lah awak. Kau nak macam mana? Awak dengar sini. Start pada besok awak jangan datang kerja lagi. Awak jangan datang kerja. Awak duduk rumah dan diam. Buat tak? Aku tak peduli. Dah. Ya Allah. Dah. Apa ni? Dah. Stop. Stop. Aku tak mati. Stop. Selagi tak mati, aku tak mati. Aduh. Dah. Sayang, salah orang. Allahu Akbar. Aduh. Apa ini, Roman? Penat. Mana dia? Mana budak tu? Mana setan tu? Ini pejabat saya. Awak ni apa masalah awak ni, Kalau awak ada masalah, balik rumah awak.
Macam ni lah. Fatin. Pula. Zara. Hari ni saya bagi awak cuti. Awak balik, selesaikan masalah rumah tangga awak di rumah. Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira. Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Macam ni lah buat anak bapak. Disebabkan kau jaga perangai keluarga kita, biar bapak overstanding untuk kau. Pak. Nak cakap apa dia tu betul, bukan overstanding, standing ovation. Hai. Elok je aku pakai kat kampung semua terima. Kau tak pernah nak ni membangkang aja aku. Macam gini patut kau buat. Macam mana lagi ya? Kau sekarang Tak cukup ke apa saya buat kat office tu ya? Saya dah serang lelaki tu dah. Cukup. Serang tak cukup. Malam saya pukul dia teruk ya. Itu hari malam tadi. Balik je saya bantai dia teruk. Kau pijak tengkuk dia? Tengkuk tak boleh pijak lah ya. Tak cukup. Macam ni. Yang aku cakap dengan kau tu hari. Apa dia? Ceraikan je. Allah ya. Bini kau ni, dia ni ibadat virus tau. Dia sikit dia makan, lama-lama membukit tau. Rosak badan kau nanti. Masalahnya ya, saya dengan rupa macam ni. Macam mana boleh dapat lagi bini yang lawa macam tu? Ini pasal jodoh ni. Kau jangan risaulah. Perempuan kat luar tu berapa ramai yang lawa-lawa tu. Aku yang teruk macam gini pun boleh dapat mak kau lawa macam tu. Memanglah kalau yang ramai kat luar pun. Dah. Dia tak boleh bagi surat kat kau. Cerai aja. Nanti balik kampung aku cek yang lain untuk kau. Tapi dia memang melampau ya. Memang dia melampau. Jumpa jantan tu? Saya jumpa, saya bagi ya. Masalahnya, kalau yang dia jatuh hati tu, kalau muka memang handsome ke apa, saya tak kisah ya. Muka macam, tahu petak sawah orang tanam padi. Macam tu lah muka dia, petak sawah tu. Aduh. Saya tumbuk dia. Takkan... Mulalah tu minta kesian. Nak pergi mana? Ayah. Ha. Zara tahu Zara bukan menantu yang baik. Tahu pun. Zara bukan menantu yang sempurna, yang duduk dekat rumah. Yang boleh bagi cucu dekat ayah. Betul. Zara minta maaf. Mungkin ayah boleh dapat menantu lain yang lebih baik. Tak payah berlakon lah. Ni nak pergi mana ni? Sayang. Tak pegang aku lah. Janganlah macam ni. I minta maaf. Patutnya keputusan kau nak keluar rumah ni dulu lagi kau dah buat. Kau boleh keluar awal sebenarnya. Betul. Tak ada baik kat hati aku. Sekurang-kurangnya hati aku tak sakit. Tak pernah ada niat nak curang dengan you tau. I sayang you, okey? Kau tak payah tunjuk aku dengan niat kau. Dengan kau punya perangai pun aku dah tahu dah. Tak payah tunggu niat kau. Betul, bagus. Jangan termakan dengan apa yang dia cakap. Jangan termakan. Aku tak faham. Aku tak faham macam mana kau boleh hidup dengan keadaan macam ni. Kau duakan suami kau. Kau abaikan tanggungjawab kau. Macam mana kau boleh hidup dengan keadaan macam tu? Kau ni. Aku menyesal tau jumpa kau pada awalnya. Dah. Sebelum hati aku lebih teruk terluka, kau pergi sekarang. Zara harap abang jumpalah perempuan yang boleh bahagiakan abang. Banyaklah perempuan baik dekat luar tu. Banyak. Aku boleh cari. Rupanya cantik, perangai buruk. Pui. Kau jangan ambil bosel aku. Bosel aku lawa-lawa. Mana muat untuk dia pakai? Kau ni pun. Macam gitulah bagus. Dia anak lelaki. Tak payahlah kau dah termenung. Dia pun dah keluar, nak tunggu apa lagi. Pergi siap, pergi cari yang lain. Dunia sekarang ni telefon ada goyang-goyang. 100 meter ada. Pergi. Itu namanya look around. Oh, look around.
Ya. Betul ke tindakan? Oh, lah, ingat Dok Cheng apa? Dok datang bagi tengok. Siapa? Diorang ni tak kerti bagi salam ke? Alamak. Alamak. Siapa ni? Sarang semut ni lagi lah. Kau apa datang sini lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak payahlah salam. Orang ke tu? Bapak aku. Bapak aku. Ni bapak aku. Bapak aku. Rumah tangga anak aku kau rosakkan. Menantu aku kau terukkan. Aku kau pengen. Sabar. Assalamualaikum Pakcik. Saya datang ingin mengeruhkan keadaan. Kau tak payahlah nak cakap apa-apa. Salah cakap. Saya datang untuk menjernihkan keadaan yang keruh. Aku sepak kau orang. Dan rumah aku. Rumah aku. Tali pinggang aku tu. Saya tahu sekarang ni kucar-kacir yang berlaku, betul? Kucar-kacir yang berlaku. Rumah tangga aku yang kucar-kacir. Apa yang kucar-kacir yang berlaku? Saya datang ni untuk memberitahu perkara yang sebetul sebenar-benarnya. Tak payah, aku dah tahu benda sebenar lah. Aku tak perlu orang macam kau, orang munafik macam kau ni untuk terangkan pada aku. Aku lebih jauh baik pada kau. Patutnya itu hari kat ofis bukan tumbuk kau. Aku patut bunuh kau tak? Sekarang Zara mana? Puas hati kau Zara pergi. Bukan cari kau. Zara cari kau lah. Tu keluar. Bukan tak berjanji dengan kau dekat luar ke? Kalau aku balik dengan POP ni kan. Cakap baik-baik sikit. Tahap sabar saya ada tahap dia. Tahap sabar tahap apa? Tahap 8. Jangan sampai pergi sampai tahap 8. Saya nak settlekan masalah ni. Saya nak pergi tahu perkara yang sebenar. Pakcik. Kenapa? Apa yang kau ha? Apa yang kau nak beritahu? Okey, kau cakap apa yang kau nak beritahu? Cakap. This is like this, okay? Cakap Melayu. Saya ni dengan dia dah lama kenal. Dia tu best friend forever saya. Itulah masalahnya. Bila dah lama tak jumpa balik, cinta lama bibit kembali. Itulah masalahnya. Dah, sudah anak kau orang. Tahu tak? Dah. Duk. Setiap minggu buat aku macam gini. Kau ngajar betul. Aku dah dilatih. Okey, macam ni. Okey, Pakcik. Saya pun tak nak benda ni berlanjutan. Saya akan beritahu perkara yang sebenar. Cakaplah apa dia? Benda yang sebenar. Saya ada bukti lah. Cakap, aku ni dah sabar ni. Tadi tahap 9 ni. Sabar. Saya ada bukti. Sabar. Tak payah dekat situ. Kita dengar. Kita tunggu bukti dia. Nak tunggu apa? Ada bukti nak tunggu. Bukti apa? Ini bukti dia. Siapa? Dia cakap tahu lah mengkarung ni. Nampak? Macam mak kau muda-muda lah. Apa khabar? Ni siapa ni? Hai, saya sebenarnya Dr. Lily. Dr. Lily? Isteri kepada... Ya. Ini isteri saya. Baru dapat. saya ni. Baru dapat. Sebenarnya Zara patient saya. Dia ada kat rumah tak? Saya nak jumpa dia sekejap. Saya nak bagi ubat dekat dia. Zara patient awak? Ya. Be patient. Now be patient. Saya ni best friend forever dia. Saya dah berkahwin. Isteri saya Dr. Puan. Dialah yang ubatkan Zara tu. Zara tu ada penyakit. Nanti dulu. Puan kahwin dengan dia kena bomoh ke? Okey, macam ni. Cik Lokman, macam ni. Sebenarnya Zara dia banyak bercerita dengan saya masalah dia. Yalah dah kahwin lama tapi tak ada anak. Jadi saya rasa tak salah saya nak bantu dia. Sebab dia kan kawan dengan Andy. Sebenarnya sakit apa? Hidrokomik. Teruk tu penyakit tu. Jarang dapat. Memang. Masalah lah. Dia tak boleh nak ada anak kan. So saya rasa saya nak tolong dia. Ya Allah, apa kita dah buat ni, Ayah? Apa Ayah dah buat ni, Ayah? Ambil kau dah ni halal memang tu. lelaki tak guna. Kau sebagai ketua keluarga, kau tak pernah ambil tahu pasal bini kau. Siang malam kerja, sakit dia kau tak pernah tengok. Ambil. Kau pukul orang tu. Kau buat huru-hara kat dalam rumah. Ayah, kau tanggung sendiri masalah. Tanggung sendiri. Astagfirullahalazim. Apalah dosa aku, ya Allah. Macam ni yang twist ya? Dengar ni, ini rumahku. Tahu tak?
Tapi cari dia, Pergi cari Zara. Balik bawa sini aku rasa bersalah. Pergi cari balik Zara. Ya, puan. Sebenarnya Zara tak salah. Dia tak salah. Kesian Dia tak salah. Yang Cik salah. Ambil cahaya dia. Cik Luqman seriuslah sikit. Cik Luqman tak boleh buat macam ni kat dia. Tak boleh, kau tak boleh. Sebagai Kau tak boleh. Pergi cari dia balik. Hai. Lawanya tak sebagai padan. suami kenalah percaya Saya cari dia, saya cari dia. isteri.